Assalamualaikum guys. Okey, hari ni hari Ahad cuti. Selamat bercuti semua. Sekarang Johor dah cuti hari Ahad. So, kita nak test kita punya projek lah. Kita punya projek frozen food. Kita ada A, B, C. Yang pertama kita ada healthy meals. Lepas tu kita ada projek lauk, frozen food lauk. Lepas tu kita ada projek frozen food western dinner meal Okey, yang ini black pepper, yang ini healthy meal, black pepper. Kita ada beberapa lah. Kita tengah nak testing lagi dengan nak buat ada beberapa benda lagi lah. Ada nak buat label, dia tak siap lagi. So, yang ini healthy meal juga. Kita ada ayam, ada ikan. Yang ini mushroom alfredo. Okey. Lepas tu ada macam-macam lagi lah lauk pauk kat bawah sana. Ini mac and cheese. Ini semua packaging ni kita dah buat research lah. Ini packaging special. Kat dalam tu dia dapat mengekalkan dia punya kesegaran. Lepas tu dia tak ada contamination. Dia tak ada ice crystal. Ada benda yang kita boleh vacuum. Ada benda kita seal. Lepas tu dia punya bekas dia tu pun special dia tak pecah bila dia beku. Selalunya kalau bekas biasa Tupperware ke ataupun bekas packaging biasa, bila dia beku dia boleh pecah. Tapi ini special lah, dia tak pecah. Okay, so kita ada macam-macam yang tadi tu masak lemak. Lepas tu ni alfredo. Yang ini lauk-lauk semua. Kita tengah kumpul lagi. Nanti kita akan packagekan dia betul-betul, kasih cantik packaging dia. Lepas tu nanti kita nak start jual lah. Okay. So ini Adam request dia nak makan chicken chop. Lepas tu kita pun nak makan nasi biryani lah, ayam masak merah. Okay, ini yang proper way Kita boleh ada banyak cara lah nak panaskan dia. Ada satu cara kita boleh rebus dia dalam periuk yang besar. Tapi sebab kat rumah kita tak ada periuk, sebab periuk besar semua dah buat yang kedai, so kita guna microwave. So kalau nak guna microwave, kalau nak kalau nak hasil dia bagus, kita kena cairkan dulu. Okay, kita boleh nak masukkan microwave terus, tapi nanti dia panas tu dia tak sekata lah. Sebab microwave ni pun ada cara dia lah. Kalau dia macam lama sangat microwave, nanti dia akan tekstur makanan tu dah lari. Tapi kalau tak cukup lama, nanti kan dia tak panas pula. So the best is kita cairkan dulu. Macam sekarang ni kita cairkan dan kita rendam 10 minit. Okay, lepas tu kita dah rendam sebab dia vacuum pack dia tak bocor. Okay, lepas tu kita gunting packaging tu. Lepas tu baru kita masukkan. Kita nak kena gunting lah benda tu. Yang kalau dia vacuum pack tu, gunting dan masukkan. Okay. So kita buat dalam 4 minit ke 3-4 minit lah. High heat. Okay. Ini kita dah cairkan 10 minit. Lepas tu kita microwave 3 to 4 minutes. Okay, dah. Wow, panas tu. Dia dah macam steam semua. So kalau nak tahu dia dah ready ke belum, nak kena rasa bahagian bawah dia. Kalau bawah dia dah panas tu, okay, mana yang panas. Kalau dia belum panas, dia sejuk, tambah lagi 1 minit, 2 minit. Okay. Lepas tu jangan lama sangat. Kalau lama sangat nanti dia akan mengubah tekstur certain makanan dia akan ubah. Nanti yang ayam tu dia jadi macam liat sikit ke. Lepas tu mashed potato tu macam dia tekstur lah, dia tak rosak. Cuma kalau microwave sangat nanti kan tekstur dia lari. Okay, so dah siap yang ini. Kita nak makan dalam bekas ni terus pun boleh. Kalau malah nak masuk pinggan. Tapi kalau nak serve dalam pinggan pun boleh. Jadi kita letak kat pinggan. Ini ada air-air dia yang keluar tu. Kita letak, kasih dia shining sikit. Okay, lepas tu mashed potato kita keluarkan. Okay.
Okay, kita keluarkan. Kalau rasa macam tak cukup panas, boleh tambah lagi lah. Seminit. Tapi macam kita cakap tu lah. Biasa 3-4 minit lah. Kalau dia dah cair. Kalau dia beku tu mungkin lama sikit lah. 6 minit ke apa ke. Itu pun macam tak sekata lah. Macam kita cakap tadi. The best way is cairkan dulu. Rendam dalam air. Lepas tu baru microwave. Okay, kena susah sikit lah. Nak kasih cun kan. Satu cara lagi kalau dah letak kat sini. Microwave sekali pun boleh. Macam sekarang ni kan. Kuah dia kan. Dia tengok macam sejuk lagi. Kita tambah lagi lah. 30 saat. Tambah 3 saat sampai dia punya penutup dia tu. Pop. Dah dia keluar. Maknanya dah lah. Okay. Kita nak kena ada skill jugalah untuk sikit lah. Skill memanaskan nak tengok tu. Dia pun cantik kuah dia. Kuah dia tak berkepala apa semua. So, yang ini dah siap. Okay. Lepas tu, kita dah boleh serve lah. Pinggan dah siap. Grilled chicken chop. Kita tengok. Kita rasa lah macam mana. Tekstur dia okey ke tak. Apa semua. So, sambil layan movie hari Ahad. Kita tak boleh lah nak zoom out. Semua mungkin nanti kan ada orang tengah baring terbongkang lah apa semua. So, kita zoom dekat-dekat ya. Okay, so test. Sebab malah nak keluar, malah nak apa. Kita just makan benda. Kita punya frozen food, meal, dinner meal. Kalau dekat US lah, dia yang popular makan meal ni. US, dia panggil frozen dinner ataupun dia panggil TV meal. Sebab dulu masa kat US kalau US dia yang mempeloporkan makanan satu meal ni sebab dia orang macam malam. Kalau malam dia orang akan makan kat rumah, dia akan makan frozen food ni lah. Dia sama ada makan frozen food dinner TV meals ni ataupun kalau dia orang makan kat luar lah. Okay, so ini kita nak makan kita punya biryani. Kita nak test lah macam mana. Yang ini test. Ini nampaknya orang yang menyuap, yang banyak makan. Mami dia yang banyak makan. Kuah semua okey, rasa semua okey. Ini Adam sebab Adam tengah demam kan. Dia minta chicken chop. Okey lah, makan chicken chop. So kita dah rasa tadi, rasa dia memang sedap lah. Okey lah, rasa dia tak lari. Sebab yang bagusnya kalau frozen ni, daripada segi rasa dia, susah nak lari. Cuma nak kena jaga daripada segi tekstur dia. Tekstur dia, kalau bergantung jugalah pada cara simpan tu. Kalau simpan tu tak betul, ada ais kristal, mungkin dia kering, ada rasa ais. Sebab tu lah kita guna packaging tu special. Tak ada ais kristal. Lepas tu bila kita panaskan tu pun nak kena betul-betul lah. Jangan lah. Kalau panas cara tak betul pun dia akan mengubah tekstur tu. Tekstur dia macam kalau dia itulah. Okay, yang ini kita dah tengah microwave. Kita punya nasi biryani. Kita nak rasa kita punya nasi biryani. Sebab yang nasi ni kalau frozen, kalau guna bekas biasa, dia masalah ni dia akan kering dong. Bila kita buku kan dengan packaging yang biasa tu, dia akan dry, kering kan. Lepas tu bila kita panaskan balik, jadi rasa dia, tekstur dia macam makan nasi yang dah keringnya. Tapi kita nak test sebab kita guna packaging ni kan. Mana nasi dia? Okay. Tengah layan movie. Sendiri tak kita tengok ni. Kita pernah lapar. Kita tengok kita punya nasi biryani. Oh, tadi tu ada cara dia. Kita dah tebuk lubang dia. Sebelum kita masuk kat microwave, kita kena tebuk lubang. Pom. Dah tebuk lubang, baru masukkan kat microwave. Sebab kalau tak boleh. Okay.
So, jangan lupa lah tebuk lubang dulu dekat ni, lepas tu baru masuk microwave. Lepas tu, okay, kita nak buka ni sebenarnya boleh pakai tangan yang kerak tu, tapi sebab panas kan. Tengah panas ni ada wap dia. Tujuan kita tebuk lubang tu sebab nanti wap tu akan naik, dia akan gelembung. Jadi kita kena lubangkan sikit, jadi wap tu tak bebas penuhnya. Dan dalam masa yang sama, dia akan panaskan tu secara wap dia juga. Jadi dia cepat panas lah. So, kita nak lubang dia kecil. Okay. So, kita dah siap. Kita buka. Dan sebab kita nak, cara teknik dia nak kena betul jugalah. Supaya dia tak dry. Dan apalah. Supaya tekstur dia tak lari lah. Okay. So, kita try yang ni pula. Sebenarnya dah tahu lah jawapan dia. Bila kita try tadi, okay lah. So far, bila ikut cara ni, nak panaskan dia, tekstur dia, rasa dia memang kekal. Macam mana kita masak masa tu. Tekstur dia, alhamdulillah, okay. Cuma nak kena janda-janda lah. Jangan lama sangat. Kalau microwave ni, kalau kita lama sangat, dia macam mana tau? Dia macam kan dia nak panaskan kan? So, bila kita lama sangat, jadi dia dah jadi macam lembik ya. Nasi ni nanti akan lembik sangat. Overcook lah. So, jangan overcook. Kita nak warm dia. Okay? So, kita makan sikit ayam ni. Dengan kuah dia sebelah tangan ni, kita kira-kira lah. Tapi rasanya ni nak panaskan lagi sikit pun boleh. 3-4 minit lah. Kalau dah makan tu, kalau rasa macam belum lagi, tambah lagi seminit. Apa masalah. So far kita happy lah dengan result dia. Sebab kita nak jual, kita kena makan sendiri dulu kan. Barulah tahu. Okay, cuma yang ini pencuk ni kan. Pencuk ni nak kena try dulu. Sebab kita dah buat research. Kalau ada setengah sayur yang boleh frozen lah. Bawang boleh lah, dia boleh. Timun tu sepatutnya tak boleh nak frozen sebab dia banyak air kan. Dia bukan tak boleh makan, tapi tekstur dia lah. Dia akan jadi lembik. Dia tak rangup. Dan kalau timun sepatutnya rangup kan. Tapi kalau kita frozen kan timun tu, dia akan lembik. Tapi daripada segi rasa tu masih lagi ada. Okay. So, itu je lah pencok kita nak. Kena keluarkan timun. Nanas semua okey. Lada semua okey. Nasi pun okey. Ayam semua okey. So far semua okey. Rasa dia cukup. Mantap.